Cara menunjukkan indeks harga AB digunakan untuk pengeluaran bahan perhiasan rumah. Okay. So dia kata bahan B meningkat 22% tahun 2018 dari tahun 2016. Okay, kalau tengok 2018 dari tahun 2016, ada tak? Okay, 2018 berasaskan tahun 2016 adalah N. So, automatik kita tahu N tu asal dia 100, dia naik 22%. So, indeks dia adalah 122. Okay, sekarang ni dia cakap apa pula yang second ni? Dia kata, bahan A 2016 RM5. Tahun 2020 RM6.05. Cari nilai M dengan N. Cari nilai N. Okay. Kalau tengok sekarang ni, okay, harga untuk A ni, mana? Okay. Untuk A ni, dia tengah cakap harga 2020 kepada 2016. Kita ada tak? Ada. 2000, boleh ganti je lah M ni. Betul. So, M ni indeks untuk tahun, okay, semua harga tahun 2020 per dengan harga tahun 2016 darab dengan 100. Dah bagi. Tahun 2020 harga dia RM6.05. So, ni 6.05. Okay, tahun 2016 harga dia adalah RM5. So, bagi je dengan RM5. Darab dengan 100. Dapatlah M. So, 6.05 per dengan 5. 5.005 je lah. Darab dengan 100. So, dapat 121. Okay, dapat 121.